3, 2, 1. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Saya harap anda semua sihat dan bersedia untuk belajar sesuatu yang menarik hari ini. Saya Fasihah daripada Institut Koperasi Malaysia atau lebih dikenali sebagai IKMA. Hari ini kita akan bincang tentang topik yang sangat menarik dalam dunia digital, iaitu SEO dan bagaimana nak guna alat kajian kata kunci untuk bantu perniagaan kita. Okey, mula-mula kita kena faham dulu apa itu kajian kata kunci. Senang je tahu, ia adalah proses untuk cari perkataan atau frasa yang orang selalu type dekat Google bila mereka nak cari maklumat. Bila kita tahu apa orang nak cari, kita boleh cipta kandungan yang sesuai dan lebih mudah untuk laman kita muncul di atas dalam hasil carian Google. Sekarang, macam mana kita nak buat kajian tu? Jangan risau, ada banyak alat percuma dan berbayar yang boleh bantu perniagaan kita. Contohnya, kita ada beberapa, iaitu yang pertama adalah Google Keyword Planner. Yang kedua adalah Ubersuggest. Yang ketiga adalah Ahrefs. Yang keempat adalah SEMrush. Dan yang terakhir adalah Moz Keyword Explorer. Dengan alat ini, kita boleh tengok berapa ramai orang yang cari sesuatu kata kunci, tahap persaingan dan cadangan kata lain yang berkaitan dengan perniagaan kita. Tapi, jangan pilih sebarangan ya. Ada beberapa tips yang penting bila kita pilih kata kunci. Yang pertama, pastikan kata kunci itu relevan dengan produk atau servis kita. Yang kedua, cari trafiknya tinggi tapi persaingan dia tak terlalu kuat. Yang ketiga, tengok juga niat pengguna tahu mereka nak cari info ke atau nak beli ke. Dan yang terakhir, pastikan sesuai dengan lokasi dan bahasa audien kita. Contoh mudah adalah kalau kita jual produk kecantikan, kita boleh guna kata kunci macam serum muka terbaik di Malaysia. Bunyi simple tapi sangat targeted. Sekarang ni bahagian yang paling penting. SEO kita mestilah selari dengan objektif perniagaan kita. Maksudnya, kalau matlamat syarikat kita nak tingkatkan jualan dalam talian, kita kena pilih kata kunci yang betul-betul bawa pembeli tahu. Contohnya, katakanlah kita nak jual produk anti peneroan. Jangan guna umum macam penjagaan kulit. Sebaliknya, guna kata yang lebih spesifik macam serum anti penuaan terbaik untuk umum 40-an. Bila kita sasarkan pengguna yang memang tengah mencari, lebih tinggi peluang mereka akan klik dan beli tahu. Okey, sebelum kita habis, saya nak ingatkan satu perkara penting. Gunakan alat SEO tadi untuk kaji kata kunci, pilih yang terbaik dan pastikan semua itu selari dengan matlamat syarikat kita. Jangan juga lupa tahu, strategi SEO ini bukan sekali je tahu. Kena pantau, kemas kini dan ubah bila perlu. InsyaAllah bila kita konsisten, kita akan nampak hasilnya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jumpa lagi dalam modul seterusnya. Jangan lupa amalkan ya tahu. Bye-bye.